Sebab tu kadang-kadang tok wali ni orang panggil arif billah. Baik, kemudian kata Ghazali rahimahullahu ta'ala, pendeknya, ingatkan mati itu dapat pahala dan berkelebihan, sehinggalah orang yang bersungguh hatinya bergantung dengan dunia itu pun dapat faedah dengan mengingati akan mati, iaitu berenggang ia dengan dunia pada waktu dikeruhnya atasnya akan nikmat dunianya itu. Sebab tu bila kita ni ingat mati, faedahnya apa? Nombor satu, pahala. Bila kita ingat mati, dapat pahala. Nombor dua, kita tak buat jahat. Takut mati. Ni kalau aku buat projek ni saat lagi mati, naya. Kita duk baca dalam dunia tu ada yang ditangkap sedang melakukan persetubuhan. Merangkaklah, pergi ambil handphone, panggil ambulans. Rupanya melekat, tak boleh cabut. Tak kenanya, tuan-tuan. Masuk ambulans 2 orang berkapuh. Kita ingat durian je berkapuh, orang pun berkapuh. Tuhan nak tunjuk, takut. Ada yang mati kena tembak masa tengah rompak bank, rompak kedai emas. Jaga main tembak dengan pam gun tu, meletup dia, mati. Sebab tu akak-akak janganlah duk minta hak tak mampu dek suami ni. Nak gelaman. Cuba tengok Kak Som tu gelaman panjang, berat. Saya ada apa? Tengok Kak Syam tu lagi besar gelaman dia. 999 Kak Syam tu. Oh tak, 999 ke 916? Saja tanya. Nah, kita 919. Dia 999. Laki ni tak ada duit nak beli, lagi rompak kedai emas. Tengah duk rompak, datang polis, pam. Jadi orang yang baik ialah orang yang ingat mati. Dia akan jadi sentiasa baik. Ni aku tak tahu, aku cakap. Nanti berdosa, aku cakap benda tak betul. Diam. Sebab tu orang yang ingat mati dia banyak diam. Maknanya ustaz tak ingat mati, banyak bercakap. Jadi tuan-tuan ni diam, tu tanda ingat mati. Ini jadi macam pengulas bola. Duk di kedai kopi ulas, duk di hospital ulas, duk di surau ulas. Tanyalah bab apa pun ni tak ingat mati punya orang ni. Diam tu maknanya dia banyak berfikir. Dan kata dia lagi, yang ketiga, dapat faedah dia dengan sebab mengingati mati, berenggang